Saya tidak dapat bercangkung, tidak dapat duduk bertinggung, saya tidak dapat sembahyang seperti biasa. So, apabila lutut kita disimpan atau diletak dalam sesuatu posisi, contohnya waktu kita tidur kita letak lurus saja, lepas itu dia kaku dalam kedudukan itu, dia gel dalam kedudukan itu. Lepas tu bila mula bergerak tu dia akan sakit, lepas tu dia kurang sakit, dan selepas jalan sekian lama dia kurang sedikit, tapi bila dah jalan banyak dia sakit pula. So ini biasanya ialah arthritis. Apabila saya bangun waktu pagi, lutut saya tu keras, saya kena pegang dahulu baru boleh berjalan sedikit. Kemudian bila jalan banyak-banyak dia akan sakit. Naik tangga ada masalah sikit. Setengah pesakit dia tak berapa sakit di bahagian lutut, dia sakit di bahagian betis ataupun paha. Dan setengah pesakit dia akan datang, dia kata belakang lutut saya tu macam cekang sedikit. Tetapi selalunya ialah masalah sakit dengan lutut tu keras, dan bila dia sudah lebih teruk sedikit, dia akan kata saya tidak dapat bercangkung, tidak dapat duduk bertinggung, saya tidak dapat sembahyang seperti biasa. So ini masalah-masalah yang selalu jumpai lah. Kalau berat badan kita terlalu tinggi, mungkin dia ada sedikit sebanyak efek pada lutut kita.